Hai semua, hari ini kita bersiaran langsung di IMAT Batu Kawah. Ada pameran haiwan telah diadakan sejak beberapa hari yang lalu hingga 3 Mei ini, pameran haiwan eksotik dan haiwan peliharaan yang akan berlangsung sehingga 3 Mei minggu depan, hari Ahad minggu depan. Seperti yang kita lihat, banyak pengunjung dan banyak haiwan-haiwan eksotik dan haiwan peliharaan yang boleh kita tengok. Yang ini yang saya tunjukkan sekarang ini merupakan haiwan-haiwan eksotik. Terdapat juga haiwan-haiwan peliharaan yang kita selalu dibela di rumah seperti kucing. Ini kita ada Maine Coon tengah tidur. Dia tengah tidur sekarang. Awak sudah bangun dah. Sampai. Kita ada kucing sekarang ni. Ya, kita ada Seiko British Shorthair yang tengah tidur. Ada juga jualan makanan. Sekarang kita berjalan semula ke kawasan-kawasan haiwan eksotik. Tengok, kita ada corgi, anjing, gemuk. Kita ada guinea pig. Kita ada raccoon juga, Kita ada raccoon di sini sedang tidur.
Kita ada rabbit juga. Kita ada iguana. Kita ada haiwan eksotik seperti ular juga. Tengok. Ular sawah. Orang ramai dijemput datang. Tarikh akhir pameran ini adalah 3 Mei 2026, which is Ahad minggu depan. Jadi ramai dijemput hadir. Sekian, itu saja siaran langsung kita hari ini. Terdapat juga jualan-jualan dekat luar sana, jualan makanan haiwan peliharaan. Sekian, terima kasih semua.